Hun có. Hai, ini sudah berapa lama buka? First day 8 hari bulan. First day. Oh, mana hari ini sudah 1 minggu? 8 hari bulan Februari. Oh. So nanti kalau saya dah daftar dapat beg. Lepas tu spend 50 dapat payung. Tak semua. Banyak dia punya barang. Nampak. Kat sana. Ini bahagian perempuan. Ini bahagian perempuan. Kat sini sikat-sikat semua. Teratur. Mantap. Dia punya ni teratur baik. Ini ada bahagian mask. Ini bahagian topi. Okey, ini barang mainan. Okey, ini makanan. Ini makanan. Wow, dia ada biskut-biskut ni, cok. Mantap ni. Kat sini sungguh teratur. Makanan dia tak adalah banyak. Tapi jangan tertipu tau. Harga dia ada yang RM4.20. Harga dia ada RM4.20. Yang ni bukan kedai dia, bukan kedai RM2 je ni. Paling murah RM2.40 lah. Bermula daripada RM2.40. Tak ada yang murah. Yang ni ada RM1.40. 不同嘛，你的玩具嘛，你买不要的。Ini dia punya cashier. Sangat cashier ni. Barang ni cantik. Kat sini ada tempat keluar. Siapa? Kita nak try yang mana? Yang ni ataupun yang ni? Ni Senfly K Plus. Aku tak tahu tu ni flavor apa. Ini security. Tempat mainan-mainan. Nampak? Cantik lah, kicir-kicir ni. Mantap. Tu. RM1 tu macam mana? Berapa ringgit tu? Dia ada yang mahal lah yang. RM1 nak. Makan dah siap dia ambil dah. Yeah. Tanya woi.
Ini semua bahagian mainan ni. Besar. Bahagian mainan dia besar. Ni. Dah jom lah. Sekejap kan kita pergi dekat Harut tu. Cantik je sini. Tak simpan indah yang lepas. Tak ada indah enggak. Indah ambil. Itu macam cermin yang saya beli dulu tu. Saya cabut bulu hidung. Man, jom. Man. Masih suka ni. Ha?